Duit raya anak-anak sebenarnya boleh jadi permulaan kewangan yang sangat baik kalau ibu bapa urus dengan betul. Ramai orang habiskan duit macam tu sahaja. Tetapi sebenarnya ada cara yang lebih bijak untuk urus duit anak-anak. Sebahagian duit raya anak-anak mungkin boleh disimpan dalam tabung haji. Menunaikan haji adalah sekitar RM1,300 sahaja. Jadi selebihnya, tuan-puan boleh alihkan duit raya anak-anak ke dalam bentuk emas. Daripada duit itu habis dibelikan mainan, dibelikan jajan, emas dapat membantu mengekalkan nilai duit bila anak besar nanti. Katakan setiap tahun tuan-puan tukarkan RM300-400 kepada emas, 10 tahun kemudian duit raya itu akan berkembang dan menjadi aset bernilai ribuan ringgit. Akaun emas adalah sesuai untuk pelaburan anak-anak sebab duit raya memang sepatutnya bukan digunakan dalam jangka masa terdekat. Ajarkan anak-anak untuk gunakan duit raya mereka itu dengan formula begini. Mungkin 10% untuk belanja, 90% lagi untuk disimpan. Perbelanjaan yang mereka gunakan itu bolehlah digunakan untuk membeli barang-barang yang mereka mahukan. Yang paling penting, duit raya bukan sekadar duit kecil, tetapi kalau diuruskan dengan betul, ia boleh menjadi benih kekayaan anak-anak pada masa hadapan. Ibu ayah yang nak dapatkan tips pengurusan kewangan anak-anak dengan duit raya, jemput follow saya.